Assalamualaikum, bertemu lagi kita dalam siri video tutorial pewarisan. Kali ini, Ali akan sambung penerangan tentang cara penggunaan modul rancang pewarisan. Video kali ini khusus tentang bahagian 2 iaitu fail pewarisan. Untuk bahagian ini, penerangan akan disampaikan dalam 2 video. Modul fail pewarisan ini hanya boleh diakses oleh ahli premium pewarisan. Anda perlu menjadi ahli premium untuk menggunakan modul ini. Modul fail pewarisan disediakan untuk anda menyimpan semua maklumat penting berkaitan tentang senarai waris, harta, hutang dan lain-lain maklumat. Maklumat ini akan membantu wasi dan waris anda menguruskan urusan pusaka dengan lebih mudah apabila tiba masanya. Di bahagian atas terdapat 2 butang. Butang papar atau cetak membolehkan anda memeriksa semua maklumat yang telah dimasukkan dan mencetaknya sekiranya anda telah berpuas hati. Butang kedua ialah info. Sebelum mula, Alia cadangkan anda membaca maklumat lengkap di bahagian info untuk memahami fungsi modul ini dengan lebih jelas. Secara keseluruhan, terdapat 8 bahagian yang perlu diisi dalam fail pewarisan. Bahagian pertama ialah senarai waris. Anda boleh menyenaraikan semua waris anda di sini. Jika anda tidak pasti siapa waris faraid, anda boleh menggunakan aplikasi kalkulator faraid kami. Penggunaannya adalah percuma. Sila tonton video penerangan berkaitan penggunaan aplikasi tersebut dalam siri video kami. Komponen kedua ialah senarai khairat. Jika anda melanggan mana-mana khairat, senaraikan di sini. Ini akan membantu waris menuntut wang khairat yang boleh meringankan beban mereka selepas pemergian anda. Ramai yang tidak sedar bahawa mereka sebenarnya telah sertai pelbagai skim khairat. Misalnya, anda pembayar zakat di pusat pungutan zakat atau seorang pesara kerajaan, waris anda layak menuntut wang khairat secara automatik. Sayangnya, ramai terlepas peluang ini kerana tidak sedar dan terdapat had masa untuk membuat tuntutan. Jadi, pastikan anda senaraikan semua skim khairat yang anda terlibat. Komponen seterusnya ialah harta tidak alih. Ia merangkumi harta seperti rumah, apartmen, tanah dan kondominium. Senaraikan maklumat seberapa lengkap yang boleh untuk memudahkan waris menguruskan urusan pusaka kemudian hari. Ini termasuk nombor geran, alamat hartanah dan maklumat berkaitan. Setelah itu, bahagian harta alih. Ia merangkumi aset seperti akaun bank, tabung haji, KSB, kenderaan dan lain-lain. Jika anda mempunyai harta bernilai seperti jam mewah, emas atau barang kemas, masukkan juga maklumat tersebut di sini. Setiap harta yang ditinggalkan selepas kematian seseorang akan menjadi harta pusaka. Jadi sebaiknya senaraikan semuanya, termasuk komputer, komputer riba, telefon pintar dan sebagainya. Anda juga boleh masukkan harta yang bersifat sentimental seperti koleksi mainan atau barangan peribadi. Oleh sebab penerangan untuk modul ini agak panjang, kami pecahkan kepada 2 bahagian. Penerangan fail pewarisan akan disambung dalam bahagian keempat. Teruskan menonton, jumpa di video seterusnya.